Kamu tahu tak, ada seorang ilmuwan Islam yang digelar Bapa Kimia Moden, tetapi hidupnya penuh misteri sampai para sejarawan pun tak pasti bagaimana dia menghasilkan eksperimennya. Namanya Jabir ibn Hayyan, lelaki yang ilmunya seperti datang dari masa depan. Sebagai anak kepada seorang syahid, Jabir membesar dengan satu tekad, mengubah dunia melalui ilmu. Dia belajar bukan sekadar membaca kitab, tapi mencampur bahan, memanaskan logam, dan menulis nota rahsia yang hanya difahami oleh murid terpilihnya. Dan di sinilah Jabir tak sekadar mengkaji kimia. Dia membina makmal bawah tanah, tempat gelap yang dipenuhi botol kaca, asap, logam cair, dan formula pelik yang membuatkan ramai menyangka dia sedang mencipta sesuatu yang mustahil. Dalam makmal itu, dia mula memerhatikan sifat bahan seperti seorang detektif. Bagaimana air berubah jadi wap, bagaimana logam boleh disucikan, atau kenapa satu titis asid mampu melarutkan benda yang jauh lebih besar. Setiap eksperimen bukan sekadar ujian, tapi petunjuk kepada rahsia alam. Dan daripada ratusan eksperimen itu, Jabir mula faham satu perkara, bahawa setiap bahan di dunia punya jiwa tersendiri. Dia menyusun kaedah, menulis teori dan mencipta cara penyulingan yang akhirnya menjadi asas kepada kimia moden hari ini. Ramai ilmuwan barat kemudian datang beratus tahun selepasnya, membawa nama besar. Tetapi mereka semua berjalan di atas landasan yang telah Jabir bina sendirian dalam makmal gelap itu. Dan sampai hari ini, namanya kekal sebagai simbol genius yang muncul sebelum zamannya.